Kita baca sikit nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Alamal Quran. Alamal Quran. Allamal Quran. Allamal Quran. Khalaqal insan. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha. Was-samaa'a rafa'aha. Wa wada'al mizan. Wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Baik, surah ni siapa-siapa dibaca ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma saya tak boleh nak mengesah ya. Sahih tak kan? Belum dapat mengesahkan lagi. Iaitu ada satu cerita satu orang membaca surah Ar-Rahman ni waktu dia musafir nak pergi jumpa Nabi. Dia dengan anak dia, masa dulu tak ada hotel, jadi singgah di satu tempat, jadi tidur di kandang kuda. Jadi kuda dia letak situ, dia tidur sebelah. Maka malam tu dia baca surah ni. Maka tiba-tiba kuda dia bertepik, mengangkat kaki. Anak dia duduk sebelah dia, sebelah kuda tu. Jadi kuda tu angkat kaki empat. Dia tengok kuda tu, dia berhenti. Bila dia berhenti tu, bila dia berhenti baca, maka kuda tu berhenti daripada bertepik tadi. Kemudian dia baca balik. Bila dia baca balik, kuda tu angkat kaki pula, bertepik lagi. Dia berhenti pula, maka kuda pun berhenti. Bila dia baca pula sekali lagi, maka kuda tu bertepik. Dan dia bimbang kena pada anak dia, dia pun berhenti. Masa dia baca tu, dia tengok ke langit. Dia berasa cerah di langit tu, di atas kepala dia tu berasa cerah. Maka dia tengok tu ada cahaya daripada bawah duduk menyinari, turun daripada langit tu lagi. Cahaya pusing-pusing, ketul-ketul macam orang buat lampu chandelier kan, yang banyak macam itu, pusing naik ke langit. Lalu dia berhenti baca, takut kuda tu nampak anak dia. Esoknya pergi jumpa Nabi. Nabi kata, yang kamu tengok tu ialah malaikat. Kalau kamu terus baca, mungkin manusia ni dapat tengok malaikat ni seorang-seorang sehari. Wallahualam lah dari segi maksud katanya. Cuma nak beritahunya ialah ayat Quran yang dibaca memang malaikat rahmat turun. Nah, memang malaikat rahmat turun. Dan surah Waqiah ni, surah Al-Rahman ni, apabila kita dapat rezeki yang kita nak tu, bacalah surah ni. Pula tanda syukur. Nah, dia memperingati kita nikmat yang Tuhan beri pada kita tu, kita bersyukur pada dia. Nah, iaitu bila dia kata fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat apakah lagi Tuhan kamu yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan kamu yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia. Wahai jin dan manusia. Nah, baik. Kita mula. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau dari segi bahasa, Ar-Rahman. Kalau kita kata Abdul Rahman,
mana kejut orangnya. Gitu ni. Ar-Rahman, mana dia Ar-Rahman, mana dia Tuhan, gitu. Nah, satu kata-kata. Nah, bukan kalau tak boleh nak kata Ar-Rahman, tak boleh lah dia panggilan. Ar-Rahman, dialah Ar-Rahman, dialah Tuhan yang bersifat Ar-Rahman, dialah Tuhan. Dia Tuhan, dia dalam Quran ni sama ada dia kata Allah ataupun dia kata Ar-Rahman. Ar-Rahman. Macam Nabi Siti Maryam kata Tuhan Rahman juga. Ini utu bi Rabbi. Ini a'udzu bika minka a'udzu bika minar rahmani minka. Aku berlindung dengan Tuhan Rahman daripada kamu. Katanya Siti Maryam. Jadi sininya Ar-Rahman, dialah Tuhan Rahman. Allamal Quran, dialah Tuhan Ar-Rahman yang mengajar pada manusia itu Quran. Dialah yang mengajar. Bermaknanya sini saya ni orang kata mengajar tafsir Quran, tapi yang sebenar mengajar Qurannya ialah Ar-Rahman tu. Dia yang mengajar Quran. Sebab saya boleh baca apa saja yang saya baca ni, tetapi yang boleh memberi faham tu Tuhan juga. Kita belajar ni sekali lah kah, tapi ada faham sikit, ada faham banyak, ada yang tak faham rasa. Yang tak faham rasa tu ada masalah sikit. Itu hidayah dia, hidayah tu lah, hidayah. Nah. Khalaqal insan, dialah menciptakan manusia daripada tak ada, daripada tiada asalnya kepada ada. Allamahul bayan, dialah ajar pada manusia itu berkata-kata. Baru ni ada satu orang di Kuala panggil saya pergi rumah dia. Dia kata, Ustaz kenalah, tolonglah baca doa lah, saya ni gini, anak saya gini. Saya pergi rumah dia. Jadi tengoklah anak dia, dia suruh saya baca doa lah untuk anak dia tu. Dia kata, saya kata nanti. Saya ajar dulu Kak baca doa. Ajar. Antara lainnya, Tuhan kita boleh cakap Kelantan ke dia? Dia kata boleh. Minta dia dalam bahasa Kelantan lah kata. Baru minta. Tak minta. Tak minta dah. Baik. Jadi Tuhan Ar-Rahman itulah yang mengajar manusia berkata-kata dalam bahasa macam-macam. Asy-syamsu wal qamara bihusban. Al-syamsu wal qamaru bihusban. Dan matahari dan bulan itu bihusban, menurut ketetapan Allah Ta'ala. Maknanya dia bergerak tu, matahari bergerak, bulan bergerak, sama ada dia bergerak di tempat dia masing-masing atau dia bergerak di tempat masing-masing dan berpusing pula lagi itu adalah mengikut ketetapan yang Allah Ta'ala sudah tetapkan untuk dia. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bulan-bulan dan bintang dan wan najmu, dan tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yasjudan, semua sekali itu kedua-duanya sujud pada Allah. Tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Was-samaa'a rafa'aha, dan langit tu Allah Ta'ala tinggikan dia. Wa wada'al mizan, dan diadakan mizan, iaitu diadakan mizan, diadakan keadilan. Dengan akal manusia tu, maka manusia boleh buat keadilan. Alla tatghaw fil mizan, tidak sekali-kali melampaui batas. Semua ketetapan Allah Ta'ala tu fil mizan, dalam ketetapan keadilan Allah Ta'ala. Tidak boleh menyalahi satu sama lain. Wa aqimul wazna bil qisti, dan tegaklah keseimbangan dalam mentadbir negara, dalam mentadbir keluarga dengan seadil-adilnya.
wala tukhsirul mizan, dan jangan kamu kurangi daripada timbangan. Mana kalau kita berniaga tu, jangan kita tipu, dan jangan kita tipu. Mana tambah yang member kita tambah, yang kita tak kenal kita kurangkan, tak boleh apa. Wal arda wada'aha lil anam, dan bumi itu Allah Taala ciptakan untuk semua, untuk semua makhluk, lil anam, untuk semua makhluk, bukan kita saja, makhluk lain pun. Fiha faqihatun wan nakhlu dhatul akmam, dan pada dunia itu, pada bumi itu, faqihatun, terdapat buah-buahan, wan nakhlu, dan pokok-pokok kurma. Dia biasanya Tuhan beritahu pokok kurma ni pasal cerita orang Arab. Macam kita ni ada duriannya, rambutannya, apa-apa. Nah, zatul akmam, yang mempunyai kelompok, yang mempunyai pelepah. Hanya pokok kurma mempunyai pelepah. Malaysianya pokok kelapa, yang mempunyai pelepah. Dia serupa, dia bangka sama ni. Wal halbudhul asfi wal raihan, dan biji-biji yang mempunyai kulit, yang bau sedap, yang sedap baunya. Biji-biji ada yang ada kulit, tapi yang sedap baunya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan nikmat apakah wahai jin dan manusia yang kamu engkarkan perintah Allah Ta'ala. Tuhan duk perintah ni, dengan nikmat apa lagi yang kamu duk dusta ya aku ni? Yang kamu duduk dalam kufur lagi ni macam mana ni? Aku buat pokoknya, aku buat ninya, aku buat ninya. Yang kamu duduk pasir dusta lagi ni kenapa? Falaqal insana min salsalin kal fakhar, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan manusia min salsalin, daripada tanah keras, kal fakhar, seperti tembikar, seperti tas tu. Salsal, tanah keras seperti tembikar, iaitu macam tas lah. Ada ayat lain dia kata daripada selut yang bahannya. Ada juga. Wa khalaqal jan, dan diciptakan juga Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala itu jin-jin mimmarim minna, daripada nyalaan api, dari nyalaan api, daripada nyalaan pucuk api. Kerana dia buat ni daripada pucuk api tu. Api tu, yang belah pucuk dia tu, itu ialah jin. Di dalam jin tu ada juga api air pun ada serupa juga. Cuma dia ambil daripada api yang daripada zat besar dia. Jin ni dia serupa manusia ya. Jin ni serupa manusia kita ya. Ada kaki, ada tangan, ada mata, apa semua. Ada nafsu. Ada nafsu dan berakal. Dia diberi kuasa untuk memilih seperti manusia lah. Cuma dia tidak ada rasul. Tak pernah ada rasul. Kerana iblis itulah. Dan jin ni kalau nak mudah fahamnya ialah dia boleh terbang ke langit, ke surga tu dia boleh pergi, surga tu dia boleh pergi. Pasal jin ni pernah duduk dalam surga, iaitu Azazil itulah, iblis tu. Dia pernah duduk di surga. Dia tak ada sayap. Dia boleh terbang, dia tak ada sayap. Dulu tak ada tanduk, sekarang ada tanduk. Ada tanduk dua. Ada tanduk dua sini. Kaki macam kambing. Yang Kristian nak buat, ada orang tanduk tu jalan kaki kambing tu. Itu setan dah. Jin gitu. Cuma beza dia tak ada sayap. Sayap tak ada, dan dia boleh terbang. Dia tak ada sayap, dia boleh terbang.
Yang nak mudah fahamnya, kita dah tengok filem Superman tu lagu tu, terbang itu. Ada ke malaikatnya, ada sayap 2, sayap 3, sayap 4, sayap 5, sayap 100, 200. Macam Jibril itu sayap 600 sebelah. 600 keping sebelah. Jadi jin ni boleh terbang dengan kehendak dia. Dia terbang dengan kehendak dia. Maka tak betul lah satu orang yang boleh pergi tangkap jin tu, yang kata tangkap jin tu, lepas tu dia kena bawa jin tu ke sungai, Peranyuk apa semua tu, tak betul. Awak suruh pergi gitu ya. Dia tangkap macam orang salah, dia tak eret, dia masuk muat dalam bak ke apa tu, itu karut lah tu. Karut lah tu. Nah. Dia boleh terbang dengan sendiri dia. Oh, tak ada jin tak boleh lintas sungai, ada percaya pula. Dah, langit tu boleh naik lagi. Buat daripada pucuk api. Nanti kita akan belajar surah jin dan kita akan tahu yang mana ada bomo-bomo ni yang salah di mana. Surah jin. Nah. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmatkah apa lagi yang kamu dustakan wahai jin dan manusia? Jadi Allah Ta'ala cipta manusia daripada tembikar. Allah Ta'ala ciptakan jin daripada pucuk api. Maka dengan nikmat apa lagi wahai manusia, wahai jin, yang kamu tak nak beribadat, tak nak mentaati Allah Ta'ala ni? Apa dia lagi? Apa dia lagi Tuhan? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan yang menciptakan dua tempat terbit matahari. Wa Rabbul maghribain, dan dua tempat jatuhnya matahari. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat apakah lagi wahai manusia dengan jin yang kamu dustakan nikmatku, tidak nak taat pada Allah. Marajal bahraini yaltaqiyan, dan Allah Ta'ala membiarkan dua laut tu bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang di antaranya ada batasan yang kamu tak dapat lihat. Tak boleh dapat lihat dan tak boleh menembusi satu sama lain. Air itu, air tawar, air masin itu duduk sekali, tapi tak campur. Tak campur. Ada kadang-kadang duduk gini, duduk atas bawah, ada kadang-kadang duduk gini. Ada pula yang masing macam ni, masing kekuatan sekian, masing kekuatan sekian. Ni mengalir kot ni, ni mengalir kot ni. Tak campur. Tak campur. Maka Allah Ta'ala yang mempunyai kuasa dia begitu, boleh cipta benda laut tadi, boleh membuatkan dia tak ada batas tadi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat apakah lagi yang kamu engkar ayat-ayatku sehingga kamu tidak taat pada Allah ni? Ayat apa lagi? Tuhan tanya. Nak apa lagi? Nak apa lagi? Gitu ni. Yang kamu duduk sembah berhala lagi tu, duduk sembah wali tu wali ni, dewa tu dewa ni. Walahul jawari, dan miliknya lah, milik Allah Ta'ala lah. Al-jawari, kapal-kapal. Kapal-kapal. Kapal tu dia kata milik dia. Pasal kayu-kayu dia, besi-besi dia, minyak-minyak dia duduk atas air dia. Bukan. Lepas tu orang yang buat tu sendiri, Tuhan yang punya. Manusia yang cipta kapal tu, yang dia punya. Guna akal dia. Lepas tu akal dia tu, ilham tu Tuhan juga yang beri. Maka Tuhan kata walahul jawari, maka miliknya lah kapal-kapal munsya'atu fil bahri, yang belayar di lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung duk jalan tengah laut. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat apakah lagi kepada Tuhan kamu berdua, jin dan manusia, yang kamu engkarkan wahyu Allah Ta'ala. Ini duk tanya kita ni. Rabbikuma tu manusia dengan jin. Pasal jin ni dengar ni, kita duk mengajar ni. Jin ni dia dah mari. Jin ni dia mari tumpang belajar gitu ya. Mari masuk dah kelas, masuk. Semayang gitu ya, tumpang masuk sah.
Yang Islam lah. Yang kafir pun main dengar juga. Yang kafir lari pun macam orang kafir duduk lari tak pernah dengar pun ada juga. Penduduk dia jenis 9 kali ganda manusia. Ramai je lagi. Yakhruju min humal lu'lu wal marjan. Dan Allah Ta'ala keluarkan daripada tempat laut, dua laut yang bertemu tadi, lu'lu wal marjan, iaitu mutiara dan marjan. Marjan ni ialah batu karang yang warna merah. Batu karang yang warna merah. Tempat kita ada dulu lah ni, sudah pupuk dah. Awak ingat akar bahar tu? Bahar tu orang dah pakai, orang Jawa dah pakai, orang Silat dah pakai tu. Akar bahar tu, hitam. Itu tu yang warna hitam. Yang marjan tu yang tu juga tapi warna merah. Dia guna sebagai bahan perhiasan lah. Wa bi ayyi ala'i kullu man 'alaiha fan. Nanti aja. Walau jawab insya Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu, setiap sesuatu manusia itu di atas bumi itu pasti akan fana, iaitu mati. Kullu man 'alaiha fan. Setiap makhluk sama ada jin dan manusia yang duduk atas bumi atau langit itu fanin, iaitu fana. Orang kata makan fana tu opok tak salah tu kan. Dia kata makan fana tu jadi tak ada. Dah mati lah fana ni. Dia kata makan fana, dia makan. Kalau Hindu dia makan nirwana, orang tasawuf dia kata makan fana. Makan qaya. Makan qaya. Dia tak boleh qaya ni, dia tak boleh mabuk manusia ni. Dia kena duduk tawajjuh pada Allah Taala saja. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi ialah wajah Tuhan kamu. Wajah Tuhan kamu dzul jalali wal ikram, yang mempunyai segala sifat keagungan dan kemuliaan. Jadi manusia, jin apa semua ni termasuklah langit, bumi apa semua ni akan hancur, iaitu fan, akan hancur semua sekali. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka yang kekal abadi ialah wajah Tuhan kamu, dzul jalali wal ikram, yang punya sifat keagungan dan kemuliaan. Siapa-siapa yang baca doa ya dzul jalali wal ikram, baca doa, dalam doa dia baca ya dzul jalali wal ikram, maka kalimah ni dia panggil kalimah ismul azam, sifat Tuhan yang besar, maka memudah makbulkan doa ya dzul jalali wal ikram. InsyaAllah kita sambung lepas pilihan raya. Pasalnya 2 minggu lagi tu pilihan raya.